Ada saving memang bagus. Tapi saving dengan protection bukan benda yang sama. Saving ni biasanya kita guna untuk benda yang kecil-kecil sementara waktu dan kita nak settlekan cepat benda tu. Contoh, kita pakai saving tu untuk baiki kereta rosak, untuk baiki pipe kat rumah bocor, atau nak cover sekejap sebab gaji lambat masuk, atau apa-apa emergency kecil-kecil yang memerlukan duit. Tapi kalau income tu terganggu untuk tempoh masa yang lama, macam mana? Macam mana kalau kita dapat sakit yang membuatkan kita tak boleh bekerja lama? Maybe 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun. Komitmen family tetap kena bayar setiap bulan. Masa tu, kita punya saving tu boleh habis lagi cepat daripada apa yang kita sangka. Sebab tu jangan fikir, kita dah ada saving je, kira dah cukup. Sepatutnya kena tanya, saving yang ada tu boleh buat kita satu family survive berapa lama? Berapa bulan? Kalau jawapan dia clear, bagus. Tapi kalau jawapan dia kita macam tak berapa pasti, yang ni kena check. So untuk awak tahu tak awak punya saving tu boleh cover untuk family survive berapa bulan? Emergency fund ni kalau ada memang bagus. Dia akan bagi kita ruang untuk bernafas. Kalau ada benda-benda yang memerlukan duit, kita tak terus panik. Kereta tiba-tiba rosak, ada duit nak cover. Tiba-tiba ada bil yang naik lain macam sikit, ada duit nak bayar. Gaji tiba-tiba lambat sikit, ada duit nak cover. Tu fungsi saving, emergency fund. Tapi tak semua risiko tu jenis risiko yang kecil. Ada jenis risiko tu dia besar. Risiko yang makan masa, risiko yang kacau income tu, atau risiko yang buat kita tak boleh bekerja macam biasa. So bila income tu terganggu, duit yang nak kena keluar tu, dia tak tunggu kita bersedia ke tak. Rumah tetap kena bayar, bil kena bayar, barang dapur, anak-anak, belanja tu kena keluar duit. So saving memang penting, emergency fund ni. Tapi kena tahu limit dia. So bukan sekadar tahu, oh dah ada saving. Tapi kena tahu limit dia berapa. Limit tu boleh bertahan sampai bila. So awak tahu ke, awak punya saving tu kalau kena cover semua benda yang gaji awak cover selama ni, boleh bertahan berapa lama. Risiko besar ni, dia boleh makan kita punya saving lagi cepat daripada yang awak sangka. Cuba awak buat kira-kira yang simple. Katakanlah awak punya family, komitmen wajib tu lebih kurang 4,000 sebulan. 3 bulan je dah 12,000. 6 bulan dah 24,000. Yang ni baru cover benda wajib, komitmen yang memang kena keluar duit tiap-tiap bulan. Ni belum kira lagi benda-benda emergency. Tiba-tiba ada benda nak kena repair, tiba-tiba ada benda nak kena dapatkan rawatan. Belum kira kalau tiba-tiba pasangan kita kena cuti, maybe unpaid leave untuk jaga kita. Belum ambil kira lagi kalau tiba-tiba anak kita ada keperluan yang lain yang memerlukan duit. So bila saya jumpa orang yang cakap, oh saya dah ada saving, saya akan cakap, oh bagus. Tapi saya akan tanya dia, saving tu tahan berapa lama? Saving tu cukup untuk cover emergency yang kecil-kecil je ke? Saving tu boleh cover tak kalau tak dapat gaji untuk jangka masa yang lama sebab dah tak boleh bekerja macam biasa? Sebab kena ingat, saving yang nampak banyak dalam akaun ni boleh rasa cepat je habis bila kita punya income tak masuk macam biasa. So awak pernah kira tak kalau awak punya income terganggu 6 bulan dan awak nak hidup kena pakai saving tu, baki akan tinggal berapa selepas 6 bulan tu? Masih ada baki atau jadi negatif? So protection ni dia bukannya untuk ganti saving. Ada protection bukan alasan untuk tak menyimpan. Dua-dua ni dia punya function dia berbeza. Saving ni duit yang kita sendiri kontrol dia. Kita sendiri kawal dia. Senang nak keluarkan, senang nak guna, sesuai untuk emergency harian. Protection ni pula lebih kepada backup bila something yang besar jadi, untuk risiko yang lebih besar. Yang saving tu tak cukup untuk cover risiko ni. Contoh, bila income tu terganggu untuk jangka masa yang lama. Bila dapat sakit yang serius, bila awak perlukan amount yang lebih besar dari kebiasaan. So jangan fikir saving lawan protection. Fikir dia macam benda yang berlapis tau. Lapisan pertama, lapisan kedua. Lapisan yang pertama, cash flow bulanan. Lapisan yang kedua, saving. Lapisan yang ketiga, protection. Kalau risiko yang lebih besar tu jadi. Kalau satu lapisan ni tak kuat, family boleh rasa tertekan dengan lebih cepat kalau jadi apa-apa. So untuk situasi awak, family awak ada berapa lapisan sebagai backup? So kalau nak check saving dengan protection gap ni, boleh mulakan dengan check 3 benda ni dulu. Yang pertama, awak punya saving sekarang ni boleh cover monthly commitment untuk berapa bulan. Yang kedua, cuba awak check kalau awak punya income tu terganggu, awak tak dapat income macam biasa, komitmen yang mana akan buat awak atau family rasa pressure yang paling berat sekali, paling cepat sekali? Rumah ke, kereta ke, belanja anak-anak ke? Yang ketiga, kena check kalau saving ni habis, awak ada backup lain tak? Check benda-benda ni dulu.
Tak payah fikir nak ambil plan apa, nak ambil protection yang mana satu, nak kena put aside berapa ratus sebulan untuk bayar plan yang baru. Tak payah fikir lagi. Check dulu benda-benda yang saya bagi tahu tadi. Kalau dah ada saving dan dah ada protection yang cukup, bagus. Kalau ada saving tapi tak cukup untuk cover komitmen family, itulah gap. Kalau ada protection tapi tak pernah review, ada kemungkinan itu pun gap. Yang penting sekarang ni, jangan main assume je. Awak kena kira, kena tulis, kena check satu-satu. Tapi kalau awak nak saya tolong check benda-benda macam ni, boleh contact saya sekarang. Free je. Dan awak tak payah rasa pressure nak kena ambil apa-apa daripada saya. Saya pun just nak buat consultation je untuk bantu awak tengok potential gap yang mungkin ada dalam situasi hidup awak sekarang ni. So, persoalan, selama ni awak pernah ke cuba kira benda ni? Atau selama ni awak rasa macam, oh, saya dah ada saving, kira okey lah.